Pernah tak terfikir macam mana sebuah negara tu dibina? Bukan macam bina rumah biasa tau. Hari ini, jom kita bedah siasat blueprint atau rangka tindakan negara kita, Malaysia. Nak tengok sama-sama macam mana ia dibentuk daripada asas sampailah ke cara ia ditadbir sekarang. Okey, bayangkan sekejap. Kalau kita ni arkitek, tapi bukan arkitek bangunan. Kita ni arkitek negara. Projek kita, bina sebuah negara dari kosong. Apa agaknya bahan-bahan yang kita perlukan? Mesti bukan simen dengan batu bata je, kan? Sebenarnya ada formula khas dia. Baiklah, jom kita mulakan bab pertama dalam blueprint kita ni. Kita kena kenal dulu apa bahan-bahan mentah, bahan-bahan paling asas yang wajib ada kalau nak tubuhkan sesebuah negara. Sebenarnya, senang je, ada 3 benda wajib. Nombor 1, kena ada tanah, ada wilayah dengan sempadan yang jelas. Nombor 2, mesti ada kerajaan untuk uruskan wilayah tu. Dan yang paling penting, nombor 3, mestilah kena ada rakyat kan, orang yang tinggal kat situ. Tanpa salah satu daripada 3 ni, memang tak boleh jadi sebuah negara. Mudah je kan? Tapi kan, ada 3 bahan asas tu je tak cukup. Kita tak nak bina negara yang rapuh. Kita nak negara yang kuat, yang berdaulat. Apa maksud berdaulat ni? Maksudnya kita merdeka. Orang luar tak boleh datang dan arah-arah kita. Kita ada kuasa sendiri. Ada undang-undang kita, polis kita, mahkamah kita. Lepas tu, kita ada kewibawaan, mampu jaga keamanan dan pastikan ekonomi stabil. Dan akhir sekali, kita ada identiti, macam jalur gemilang dan lagu negaraku kita. Benda-benda inilah yang buat kita rasa, inilah negara aku. Okey, tapak dah siap. Bahan-bahan asas pun kita dah kumpul. Sekarang, bahagian paling penting dalam mana-mana pembinaan. Kita perlukan pelan induk, buku panduan utama yang akan jadi rujukan untuk segala-galanya. Dan inilah dia pelan induk kita, Perlembagaan Persekutuan. Cuba bayangkan ia macam instruction manual untuk negara Malaysia. Semua benda, semua peraturan, semua prinsip dari A sampai Z tentang cara nak jalankan negara ni, semuanya ada tertulis dalam buku ni. Ini membawa kita kepada satu konsep yang paling penting. Keluhuran perlembagaan. Bunyi macam susah kan? Tapi sebenarnya senang je. Maksudnya, perlembagaan ni lah bos paling besar sekali dalam negara. Tak ada sesiapa pun yang lebih tinggi daripadanya. Cuba tengok sini. Nampak tak hierarki ini? Kat puncak sekali, paling atas, itulah dia perlembagaan. Dan di bawahnya, semua institusi penting negara kita. Yang di Pertuan Agong, Parlimen, Kabinet, Mahkamah, semua sekali tertakluk di bawah perlembagaan. Ulang sekali lagi, tak ada siapa yang lebih tinggi daripadanya. Ini kuasa sebenar perlembagaan. Maksudnya, apa-apa jelah undang-undang yang diluluskan, tak kira oleh Parlimen sekalipun, kalau ia didapati bercanggah dengan buku manual utama kita ni, undang-undang tu secara automatik, terbatal, tak sah. Macam tu sekali kuasanya. Okey, blueprint dah ada, struktur pun dah nampak. Sekarang kita nak cerita pasal penghuni rumah ni pula. Siapa lagi kalau bukan kita semua? Rakyat. Apa jaminan keselamatan yang disediakan untuk kita dalam rumah besar bernama Malaysia ni? Dalam blueprint kita ni, ada satu bahagian khas yang bertindak macam perisai untuk setiap daripada kita. Inilah yang kita panggil hak-hak asasi. Contohnya, hak kita untuk hidup, hak untuk dapat layanan yang sama rata di sisi undang-undang, kebebasan untuk bersuara, untuk berhimpun secara aman, untuk mengamalkan agama masing-masing, dan juga hak untuk memiliki harta. Semua ni jaminan asas yang melindungi kita sebagai warga negara. Tapi, kena ingat satu benda penting. Hak-hak ni semua bukan tiket percuma untuk kita buat apa saja yang kita suka. Setiap kebebasan ni datang sekali dengan tanggungjawab. Ada had dan batasnya. Contoh paling senang, tengok ni. Kita ada kebebasan bersuara, betul, tapi ada hadnya. Kita tak boleh gunakan kebebasan tu untuk cakap pasal isu-isu sensitif macam agama atau kedudukan raja-raja yang boleh cetuskan huru-hara. Tujuannya apa? Untuk pastikan kebebasan seorang individu tak menggugat keharmonian dan keamanan semua orang. Inilah maksud kebebasan yang bertanggungjawab. Okey, kita dah ada tapak, dah ada manual, dah ada penghuninya. Sekarang, kita perlukan operating system atau sistem operasi. Macam mana negara ni nak berfungsi setiap hari? Jom kita tengok enjin di sebalik tadbir urus negara kita. Operating sistem Malaysia ni unik tau sebab ia berdiri atas 3 tonggak utama. Pertama, federalism. Maksudnya kuasa tu dikongsi antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri. Kedua, demokrasi berparlimen. Yang ni kita semua tahu, kita yang keluar mengundi untuk pilih wakil kita. Dan ketiga, sistem raja berperlembagaan.
Raja sebagai ketua negara, tapi kuasa baginda ditetapkan oleh perlembagaan. Okey, dalam mana-mana sistem, mesti ada risiko satu pihak jadi terlalu berkuasa kan? Sebab itulah, blueprint kita ni ada satu ciri keselamatan yang sangat bijak. Ia dipanggil sistem semak dan imbang atau pengasingan kuasa. Kuasa kerajaan dipecahkan kepada 3 cabang berbeza supaya tak tertumpu kat satu tempat. Pertama, Badan Perundangan. Ini parlimen kita. Kerja dia, buat undang-undang. Kedua, Badan Eksekutif. Ini Perdana Menteri dan Barisan Kabinet. Kerja dia, laksanakan undang-undang yang dah dibuat tu. Dan ketiga, Badan Kehakiman. Mahkamah. Kerja dia, mentafsir undang-undang dan pastikan keadilan ditegakkan. Tiga-tiga ni saling menyemak dan tak boleh campur tangan urusan masing-masing. Jadi, kat mana pula kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam semua ni? Baginda adalah ketua negara, simbol perpaduan dan kedaulatan kita. Tapi, yang paling penting untuk kita faham, setiap tindakan baginda mestilah mengikut apa yang termaktub dalam buku manual kita tu, iaitu perlembagaan. Sekali lagi, ia membuktikan perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Okey, kita dah tengok macam-macam. Dari bahan asas, plan induk sampai ke sistem operasinya. Macam dah siap satu rumah. Tapi, apa tujuan semua benda ni dibina dengan begitu teliti? Apa gunanya untuk kita dalam kehidupan seharian? Sebenarnya, blueprint negara kita ni dibina untuk mencapai 3 matlamat besar. Yang pertama, keamanan. Sebab apa? Sebab hak-hak asasi kita semua dilindungi. Yang kedua, perpaduan. Macam mana? Melalui apa yang kita panggil kontrak sosial, satu persetujuan bersama antara kaum yang jadi asas keharmonian kita. Dan yang ketiga, kestadilan. Sebab kita ada satu set peraturan yang jelas untuk semua orang. Inilah tujuan akhir pembinaan negara kita. Jadi, boleh kita katakan yang blueprint ni, perlembagaan kita ni, ia adalah denyut nadi negara kita. Ia bukan sekadar sebuah dokumen lama yang berhabuk. Ia hidup dan ia adalah asas yang membentuk cara kita hidup bersama setiap hari. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita semua fikirkan. Dengan semua struktur, semua hak, semua sistem yang kita dah bincangkan ni, macam mana semua ini akhirnya membentuk identiti kita sebagai rakyat Malaysia? Apa sebenarnya yang menjadikan kita ini kita? Sama-sama kita renungkan.